Nuno Mendes Man of the Match Piala UEFA Nations League 2025. Nuno Mendes memainkan peranan penting dalam kejayaan Portugal menjuarai Piala UEFA Nations League 2025. Dalam perlawanan akhir menentang Sepanyol pada 8 Jun 2025 di Allianz Arena, Munich, Portugal menewaskan Sepanyol 5-3 melalui sepakan penalti selepas terikat 2-2 selepas masa tambahan. Peranan Nuno Mendes dalam selaku pemain pertahanan kiri berusia 22 tahun dari Paris Saint-Germain, diiktiraf sebagai Man of the Match dalam final tersebut. Beliau menyamakan kedudukan untuk Portugal dengan gol pertama pasukan pada minit ke-21, selepas Sepanyol mendahului melalui gol Martin Zubimendi. Selain itu, Mendes turut memberikan hantaran penting yang membawa kepada gol kedua Portugal oleh Cristiano Ronaldo. Sepanjang kejohanan, Mendes menunjukkan prestasi cemerlang dengan mencatatkan 4 bantuan gol dan 5 tackle dalam 6 perlawanan, serta memiliki ketepatan hantaran sebanyak 89%. Sumbangan Mendes dalam sepakan penalti. Dalam sepakan penalti, Mendes turut menyempurnakan sepakan beliau, menyumbang kepada kemenangan Portugal. Dengan kejayaan ini, Nuno Mendes bukan sahaja membantu Portugal meraih gelaran kedua UEFA Nations League, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai salah seorang bek kiri terbaik dunia pada usia muda.